Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke podcast Sejarah dan Realiti, ruang untuk kita bedah sejarah bukan sekadar apa yang berlaku, tetapi kenapa ia berlaku. Baiklah, hari ini kita akan bincangkan satu topik yang sangat besar dalam sejarah Islam, iaitu kejatuhan kerajaan Bani Umayyah, faktor politik ataupun faktor sosial. Adakah ia jatuh sebabkan perebutan kuasa semata-mata atau kerana masyarakat sendiri sudah hilang kepercayaan? Bersama saya pada hari ini, seorang panel jemputan yang sangat-sangat pakar yang mengkaji sejarah politik Islam. Selamat datang Cik Azwar. Baiklah, saya ucapkan terima kasih di atas kesudian Cik Azwar untuk hadir bersama-sama kita pada perbincangan pada kali ini. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, bolehkah Cik Azwar terangkan secara ringkas apakah itu kerajaan Bani Umayyah? Baik, terima kasih kepada Encik Loman. Okey, kita pergi kepada pengenalan dahulu. Kerajaan Bani Umayyah bermula pada tahun 661 Masihi, diasaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan berpusat di Damsyik. Dari sudut sejarah, Umayyah memainkan peranan yang besar dalam pengembangan wilayah Islam. Mereka berjaya membina sistem pentadbiran yang teratur, jaringan ketenteraan yang kuat dan memperluaskan pengaruh Islam sehingga ke Andalus di Sepanyol dan Asia Tengah. Namun Cik Luman, pada masa yang sama, Umayyah juga memperkenalkan perubahan besar dalam struktur pemerintahan, terutamanya apabila jawatan khalifah mula diwariskan secara keluarga. Perubahan ini memberi kesan jangka masa panjang kepada kestabilan politik dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Akhirnya Cik Luman, empire yang begitu luas ni runtuh sekitar 750 Masihi, iaitu kurang daripada satu abad selepas penubuhannya. Baiklah Cik Azwar, terima kasih di atas pengenalan ringkas berkenaan Bani Umayyah tadi. Saya rasa dengan pengenalan tersebut kita dapat mengetahui sedikit apakah latar belakang sebenarnya kerajaan Bani Umayyah. Jadi kita ingin masuk kepada soalan yang pertama. Daripada sudut politik, apakah faktor terbesar yang menyumbang kepada kejatuhan Bani Umayyah? Boleh Cik Azwar terangkan sedikit? Baik, dari sudut politik, memang jelas terdapat beberapa masalah besar yang berlapis-lapis Cik Luman. Pertama sekali, sistem warisan kuasa. Apabila jawatan khalifah diturunkan kepada ahli keluarga sendiri, ia menimbulkan persoalan legitimasi. Bukan semua khalifah Umayyah mempunyai kelayakan pimpinan, ilmu atau sokongan moral seperti generasi awal Islam. Akhirnya Encik Luman, akanlah berlaku perebutan kuasa sesama keluarga, muncul khalifah yang lemah atau tidak dihormati, dan berlakunya ketegangan antara pemerintah dengan ulama serta masyarakat. Yang kedua pula Encik Luman, konflik dan pemberontakan dalaman. Zaman Umayyah menyaksikan banyak penentangan termasuk daripada golongan Syiah yang menentang legitimasi Umayyah, gerakan Khawarij yang menolak sistem pemerintahan sedia ada, dan akhirnya gerakan Abbasiyah yang lebih tersusun serta strategik. Ketiga, kepimpinan akhir Umayyah yang semakin rapuh, khususnya pada zaman Marwan II. Beliau berdepan dengan tekanan yang besar dari pelbagai wilayah, kekurangan sokongan rakyat serta kelemahan dalam mengurus empire yang terlalu luas. Semua ini menjadikan struktur politik Umayyah semakin goyah, Cik Luqman. Baiklah, terima kasih Cik Azwar. Jadi Cik Azwar, kalau perlu memilih salah satu di antara faktor politik ataupun faktor sosial, yang mana satu lebih kuat dan juga dominan, Cik Azwar pilih yang mana? Hai, soalan yang agak susah Encik Luqman. Okey, tak apa. Saya melihat dengan satu analogi yang mudah. Politik ni ialah pencetus, tetapi sosial ialah bahan bakar, Encik Luqman. Tanpa ketidakpuasan sosial yang lama terpendam, gerakan Abbasiyah tidak akan mendapat sokongan yang besar daripada rakyat, khususnya golongan-golongan mawali dan wilayah-wilayah pinggiran. Dan tanpa krisis politik di pusat pemerintahan, kemarahan sosial itu tidak akan meletus menjadi satu revolusi yang berjaya. Jadi, kejatuhan Bani Umayyah ni berlaku kerana pertembungan dua krisis serentak, iaitu krisis kuasa dan krisis keadilan. Baiklah, sebelum kita nak mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, Cik Azwar, apakah pengajaran terbesar yang boleh kita dapat daripada kejatuhan Bani Umayyah ini? Tanpa kita sedar, kita sudah berada di penghujung Encik Luqman. Okey, pengajaran yang sangat jelas dan relevan sepanjang zaman, Cik Luqman. Pertama sekali, kuasa tanpa keadilan tidak akan bertahan lama.
Kedua, diskriminasi walaupun kecil akan melahirkan penentangan yang sangat besar, Encik Luqman. Manakala yang ketiga, pemerintah yang terpisah daripada realiti akhirnya akan kehilangan sokongan rakyat. Sejarah ini mengajar kita bahawa kekuatan sesebuah kerajaan bukan hanya pada tentera atau wilayah, tetapi pada kerajaan dan keadilan sosial itu sendiri, Encik Luqman. Sekian dari saya, Encik Luqman. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Cik Azwar di atas perkongsian yang sangat padat dan membuka mata kita berkenaan kejatuhan Bani Umayyah. Jadi kesimpulannya, kejatuhan Bani Umayyah bukanlah disebabkan satu faktor tunggal saja, tetapi merupakan hasil krisis politik yang bertembung dengan ketidakadilan sosial. Jadinya kepada para pendengar, semoga perbincangan ini memberi perspektif baru bahawa sejarah bukan untuk hanya dihafal saja, tetapi untuk kita fahami yang bersama. Saya moderator anda, Luqman. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum dan terima kasih.